Assalamualaikum dan selamat petang. So Alhamdulillah sepanjang perjalanan umrah kami daripada mula mendaftar sehingga kami pulang ke tanah air, perkhidmatan yang diberikan oleh Dear Travel sangat baik daripada mula pendaftaran bersama dengan saudari Aisyah dan di sana juga segala kami dibimbing dengan baiknya oleh Mutawif Ustaz Rizwan. Alhamdulillah sangat bertanggungjawab, sentiasa memberi pertolongan bantuan atas segala apa yang kami perlukan. So sepanjang perjalanan pun kami diceritakan tentang sirah-sirah perjalanan dan Alhamdulillah kami sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh Dear Travel dan doakan semoga umrah akan datang. Kami akan insyaAllah bersama dengan Dear Travel lagi. Okey, Pak Cik nak cakap apa kah? Nak ada komen sikit? Alhamdulillah, segala apa yang diberi oleh Syekh Ridwan tu bukan sekadar pengisian tentang umrah, tapi dia banyak pengisian tentang rohani, tentang macam mana nak menjadi keluarga yang dicontohi seperti Rasulullah. Banyak ilmu-ilmu yang dia bagi tu, macam setiap pengisian, setiap ruang yang ada tu tanpa kosong, tak pernah kosong. Sentiasa ada pengisian-pengisian yang dia bagi dan sangat menyentuh hatilah. Memang kami sangat berpuas hati dengan Mutawif Ridwan, walaupun dari awalnya kita orang bersama dengan Mutawif Muaz tapi tak ada rezeki kami, Allah gantikan dengan Mutawif Ridwan. Alhamdulillah, segala yang kami dapat dekat sana, insyaAllah kami akan cuba praktikan dekat sini dan insyaAllah lepas ni kalau dijemput lagi memang kami akan pergi bersama dia travel. Memang sedih sangat sebab masa singkat sangat masa kita orang pergi, memang tak puas lah rasa pergi sana. InsyaAllah moga kami dijemput lagi. InsyaAllah. Okey Makcik, ada kalau saya bagi 10 bintang, Makcik nak bagi kami berapa bintang? Kalau bagi 10 bintang, Makcik akan bagi 20 bintang. Alhamdulillah, Makcik. Sama juga. 20 bintang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, saya Sawadi binti Abdul Manaf. Saya datang package ni dengan suami. Kami pada Kulim Kedah. Macam mana saya kenal Dear Travel ni? FYP video Mutawif Ashraf. FYP waktu saya kata suami, ambil lah package ni kan. Waktu tu saya dalam pantang, anak meninggal dalam perut tu usia 8 bulan. Lepas tu saya rasa nak ubah kesedihan saya ambil lah package ni kan. Dalam masa tempoh yang singkat, Allah mudahkan saya 4 bulan tu dapat main umrah. Alhamdulillah. Lepas tu kami dapat pula Mutawif Zubir. Alhamdulillah, baiklah, urus semua daripada servis, pada staff, tertolak lagi dekat Port Penang. Lepas tu kami transit dekat Dubai. Kawan-kawan macam terkejut, kenapa boleh transit kat Dubai kan? Mereka ingat kan daripada KLA. Lepas tu pengalaman kat Taif, makan nasi, mandi, free. Waktu kami ingat kan ada meja pun tak nak meja makan buat alas. Yang makan nasi pula sedap, boleh top up lagi. Memang sedap lah, cara macam servis pun semua okey. Umrah berjalan dengan lancar, tak ada lah terpisah dengan kumpulan waktu umrah, semua okey. Alhamdulillah, dipermudahkan dengan tim Dear Travel ni. Lepas tu saya siap promote kawan-kawan saya lagi. Kita dekat suami, tahun depan nak main lagi lah. Simpan duit lah kan. Lepas tu main blok Madinah, Mekah 4 hari. Lepas tu main blok Madinah. Madinah pun Alhamdulillah tempat cantik, semua okey, bilik hotel okey, servis pun semua okey. Alhamdulillah memang bagi saya kali ni Allah memudahkan usaha dengan grup-grup semua baik. Memang macam sporting, pakcik-pakcik mandi semua okey. Memang package ni berbaloi. Untuk yang kami yang macam tak tahu apa pasal umrah, Alhamdulillah Allah memudahkan. Bagi saya recommend lah, cuba call FB ke WhatsApp ke, insyaAllah utama semua baik-baik. Okay, itulah kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan pada Dear Travel dan menguruskan menguruskan umrah ni berjalan dengan lancar. Trip yang sangat lancar, susunan jadual yang teratur. Okey, terutama Mutawif kita Safwan ni memang sporty. Okey, dia bagi rumusan. Saya merupakan kali pertama datang ke Mekah dan rasa nak mari juga, nak mari lagi. Okey. Suasana dengan teratur, dengan dengan makan minum, dengan bas semua elok-elok semua. Okey, bukan nak promosi sangat, tapi bagi saya amat berpuas hati. Okey, sekian, terima kasih.
Saya Haji Azizan Mat Zain, berasal dari Al-Ustaz Kedah. Telah mengikuti package umrah di Dia Travel di tarikh 16 April. Bagi saya, dia adalah amat terbaloi lah dari apa yang saya hadir umrah setakat ini. Ini adalah kali yang ke-20 saya berhasil umrah. Saya tak ada dapat macam ni lagi. Tak dapat macam ni lagi. Semua selalunya mengetahui dulu-dulu ni. Sekali lepas tu lepas tinggal. Ini hebat lah. Saya paling hebat dan saya terima selama ni. Saya akan cuba recommend untuk kawan-kawan lah. Kalau mereka tanya nak pergi umrah, saya akan suruh dengan Dia Travel lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Muhammad Syukri dari Pulau Pinang. Dengan ini saya mengajak kawan-kawan yang ada sekalian, kalau nak ke umrah, stailah Dia Travel. Dulu saya dengar dari kawan-kawan tentang Dia Travel ni, jadi saya cuba kali ni. Sebelum ni saya ada pergi juga dengan travel, saya cuba kali memang terbaik. Memang terbaik dari segi start kita nak naik flight, sampai ke sini kita disantuni. Dan mungkin sampai kita balik ni kita akan disantuni, disambut oleh staff-staff Dia Travel. Oleh itu saya syorkan kepada rakan-rakan, insya-Allah kalau boleh gunalah perkhidmatan Dia Travel ni, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pulang ke tanah air. Saya ucapkan kepada tuan dan puan. Puan, boleh ke puan kongsikan sikit dari segi servis kami dan petugas kami di sana? Alhamdulillah, servis memang sangat baik. Sangat bagus. Lepas tu makan dekat Dubai pun memang puas hati. Banyak makanan, semua puas hati lah. Semua okey, tak ada apa. Semua okey. Best, Dia Travel okey. Okey, kalau saya bagi 10 bintang, tuan dan puan akan rate kita berapa bintang? 9 bintang lah. 9 bintang. 10 bintang. 10 bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Akmal dari Sungai Limpur Mesak. So far memang terharu sangat dengan penyampaian Ustaz Zubair, dengan Haji Luqman, Haji Hussein yang sangat-sangat membantu kami jemaah ni. Dan saya nak kongsi sikit pengalaman first, Alhamdulillah PIDA 2019 ni kali kedua. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki keberpanjangan lagi. Dan saya nak kongsi untuk semua yang tengok ni dapat peluang Raudah depan soft pertama sekali. Yang tu memang sangat-sangat saya tak tahu nak kata lah. Memang rezeki lah. So far tak pernah selama ni memanglah orang kata cubaan bila masuk Raudah ni orang tolak lah apa semua kan. Tapi bila kita cuba Ustaz Zubair bagi point buat macam ni, kita alhamdulillah lah, seronok lah. Boleh tak tuan share sikit dari segi tertib dan pengurusan kita pada pandangan tuan macam mana? So far tertib yang buat puas hati. Cuma biasalah kadang-kadang kita nak expect lebih-lebih, kita tak boleh. Kita nak buat ni tak dapat. Tapi bagi saya janji dapat pergi sudah. Kiranya nak mungkin ada kesempatan, ada rezeki perpanjangan lagi, boleh banyak hari lagi. Tak puas sebenarnya, tak puas. So kalau saya bagi 10 bintang, tuan nak rate kita berapa bintang? 10 tak cukup tuan-tuan dan puan. Bagi saya 200 insya-Allah untuk Ustaz Zubair, untuk Haji Luqman, Haji Hussein dan seluruh tim Dia Travel. Terutamanya saya nak puji dan murah rezeki untuk Tuan Hidayat kita dan sekeluarga. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum. Saya Muna Atira daripada Pokok Senar. Saya tahu package ni daripada TikTok sebab selalu lalu dekat FYP kan. Lepas tu memang asal nak main lah lepas tengok cara pengurusan apa semua tu kan. Pengurusan daripada awal sampai dah habis ni alhamdulillah memang puas hati sangat-sangat. Hotel pun okey, mutawif pun lagi okey. Pengisian ilmu dalam bas tu memang best lah. Banyaklah doa-doa harian tu yang kita dapat kan. Okey, jadi selepas ni kalau ada rezeki akan memilih Dia Travel lagi tahu. Ya, insya-Allah mesti Dia Travel. Okay, jadi kalau saya bagi 10 bintang, berapa yang puan nak rate untuk Dia Travel? 10 bintang. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak puan. Terima kasih, semoga lepas ni pun kita tak terhenti kat sini lah. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pulang ke tanah air. Saya ucapkan kepada puan. Okey puan, boleh tak puan kongsikan sikit pengalaman puan menggunakan umrah bersama Dia Travel yang dibimbing oleh Ustaz Ashraf? Waalaikumsalam. Sebenarnya first time join umrah, memang
first time sangat nervous sebab waktu kerja actually tak sempat nak belajar semua benda. Khusus umrah pun pernah pergi 2 kali, tapi kita follow online lah kan, follow online, tapi macam tak berapa nak faham sangat sebab yelah walaupun kita fokus tapi dia bila online dia macam lari-lari. Waktu pergi tu memang sangat nervous, tapi Alhamdulillah Mutawif Ashraf memang sangat membimbing daripada A to Z. Daripada saya tak tahu apa-apa sampai nak hafal baca doa minum air zam-zam pun tak dapat. Even dah cuba hafal banyak kali tapi tak boleh. Tapi bila Mutawif Ashraf memang sangat bagus. Setiap kali minum air zam-zam dia akan ajar baca doa. 3 kali kami pergi umrah, memang 3 kali dia bimbing sepenuhnya. Sa'i, tawaf, doa depan Kaabah. Jadi macam memang sangat clear lah. So kalau even ada orang yang nak join khusus pergi umrah, datanglah join Dia Travel. Walaupun rasa diri ni tak bersedia tapi kita telah dijemput oleh Allah. Jangan risau. InsyaAllah Mutawif memang akan bimbing 100%. Jangan risau. Benda tu awak akan atur sebaik-baiknya lah. Alhamdulillah. Pengurusan sangat kemas. Saya boleh, sebab bila kita sampai memang ada orang sambut kita. Bas semua dah ready. Beg pun kita tak payah risau. Semua orang akan handle sepenuhnya, angkat beg, turun beg semua. Bila kita datang pun bilik semua dah ada. Maksudnya walau saya risau juga takut alert ke tak ni, saya pilih bilik berdua. Tapi Alhamdulillah semua settle lah. Dari segi pengurusan dekat sana, Haji Hussein memang seorang yang kita tengok memang sangat bekerja keras. Daripada awal sampai hujung, kalau bas tak sampai ke, bas lambat ke, memang dia akan duduk tengah panas tu tunggu sampai bas sampai. Dari segi documentation, dia akan buat video, tangkap gambar semua. Alhamdulillah lah, settle semuanya. Memang terbaik bagi saya. Alhamdulillah. Okay, Puan. Kalau saya bagi 10 bintang, Puan nak rate kita berapa bintang? Infinity kot, sebab rasa macam tak ada bintang boleh saya bagi, sebab Alhamdulillah memang saya rasa sangat bagus. So join lah dengan Dia Travel. Jangan risau lah, walaupun maybe orang tak apa kenal lagi Dia Travel, tapi jangan risau, insyaAllah Mutawif sangat terbaik, pengurusan pun terbaik. Alhamdulillah. Terima kasih Dia Travel.